Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni hari Isnin 15 Jun 2026. Kita dapat laporan surau pintu belah perempuan jam, tak boleh jalan, tak boleh tolak. Kita pergi tengok, jamnya dah pun diatasi. Macam-macam ada dekat rail ni. Sepatutnya rail ni, laluan ni, track ni mesti bersih. Tengok penuh dengan apa? Sampah. Kena vacuum ni. Ni kena vacuum semua ni. Kena sedut. Nampak tu? Abuk tu nampak tu abuk tu. Track ni kena dibersihkan. Bila track ni bersih, tak ada sampah, tak ada gangguan, tak adalah tergelincir. Pintu sana tu dah stuck, tak boleh gerak dah. Cuba naikkan balik dekat railnya, dia jalan dia jatuh balik. Memang confirm tayar rail dia tu kat bawah tu memang dah pecah. Punca sama juga. Sampah penuh dekat rail. Sebab tayar rail tu plastik. Itu baru saja ganti tahun lepas. Boleh tolak sampai tepi. Tapi pun tak cantik juga ni. Dia punya perjalanan dia tak pun cantik. Nak repair benda ni bukan senang. Nak keluarkan pintu ni lagi, baru boleh ganti tayar dia. Tu nampak Pak Nasir bawa vacuum tu, nak sedut rail. Tolong sedutkan lagi. Pak Nasir hari ni jadi cleaner dia sedut track rail sliding door ni yang penuh dengan sampah menjadi punca tayar sliding door ni cepat rosak, dan sliding door ni jam lah, tak boleh jalan lah. Itu semua punca daripada sampah tu. Jadi lepas ni minta tolong sedut setiap rail-rail tu. Sebab sampah-sampah dan habuk-habuk tu lah menjadi salah satu punca rail ni bermasalah. Mesti kena sentiasa bersih. Sebab dapat laporan stuck, dah bawa tayar dia, bajet tayar pecah. Dah tolak sikit je tadi dah okey dah. Sebab punca bukan tayar pecah, dia tersangkut, dia tergelincir daripada rail dia.